Ketika itu sebenarnya ramai bangsa kita dikorbankan, tuan-tuan. Buku Aku Pendekar yang kita sedang jalankan pre-order sekarang ni adalah buku yang diilhamkan daripada Perang Musuh Bisik, yang merupakan konflik di antara Kesultanan Kedah dan juga Kerajaan Siam, Ratana Kosin, yang bermula pada tahun 1821. Cerita dalam peristiwa Musuh Bisik ni ada dalam plot Aku Pendekar. Bagaimana taktik serangan hendap dilakukan. Banyak pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan daripada Kedah yang telah mengalirkan darah, menumpahkan darah mereka demi mempertahankan kedaulatan Kedah ketika itu. Ceritanya sangat sadis, tuan-tuan. Cerita Aku Pendekar ni sangat sadis, dengan plot bagaimana kita dapat lihat bangsa kita. Aku nak cerita pun rasa macam sebab sebenarnya. Aku nak cerita pun rasa sebab aku dah baca buku ni. Bagaimana Siam mempengaruhi Kedah waktu tu, konon-konon nak singgah untuk menambah bekalan senjata. Tetapi ketika itu sebenarnya ramai bangsa kita dikorbankan, tuan-tuan. Buku ni sangat menarik, tuan-tuan. Buku ni sangat menarik. Orang yang telah pun baca Penjaga Kitab Kuno, dan buku yang ketiga ini merupakan Aku Pendekar, tetap mengisahkan 5 sahabat. Ben dan Rania ada di situ wataknya. Tok Uban pun ada dalam buku yang ketiga ini. Dan aku rasa memang korang akan dapatkan. Aku tak boleh cerita. Kalau aku cerita, dia akan jadi sangat-sangat sebab. Begitu tragisnya perjalanan plot dalam buku Aku Pendekar ini, yang membuatkan kita faham bagaimana bangsa kita, nenek moyang kita suatu masa dahulu begitu tinggi martabatnya, begitu tinggi maruah mereka untuk mempertahankan tanah air. Tetapi kita pada hari ini, tuan-tuan, begitu lemah. Jati diri kita begitu lemah. Hari ini tak tahu nak kata, tuan-tuan. Korang tempah je lah buku ni, baca buku ni baik-baik. Semoga kita tahu asal usul kita, di mana letak martabat kita dalam konteks memperjuangkan tanah air. Di mana keberanian kita, tahap mana keberanian kita. Korang kena cari benda tu dalam diri korang, tetapi melalui penceritaan, pembacaan korang dalam buku Aku Pendekar tulisan Fiziani. Dapatkanlah, aku nasihatkan dapatkanlah.